Salam reformasi. Saya, Nik Nazmi Nik Ahmad, menawarkan diri untuk bertanding naik Presiden Parti Keadilan Rakyat dalam pemilihan 2025. Saya memahami pandangan anggota-anggota parti yang mempunyai persoalan tentang proses pemilihan sebelum ini yang dibuat di peringkat cabang. Saya telah cuba sedaya upaya saya untuk membangkitkan isu ini di saluran parti. Saya percaya untuk kita bergerak ke depan, termasuk melalui proses pemilihan Majlis Pimpinan Pusat kali ini, kita perlu perbaiki sistem dan apa kelemahannya supaya dapat memberikan keyakinan kepada semua anggota parti. Namun pada masa yang sama, kita harus membuat keputusan. Saya orang parti. I am a party man. Dan saya meletakkan kepentingan parti dan negara ke hadapan. Saya menyertai parti pada usia 19 tahun sebagai seorang sukarela. Kemudian anggota penuh tahun 2005 dan setahun kemudian menjadi setiausaha sulit kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bersama parti pada zaman mencabar ketika mana kita mempunyai hanya satu kerusi. Kerana saya percaya inilah parti tepat untuk Malaysia. Saya tidak percaya untuk mengambil jalan mudah. Dan apabila dicalonkan di kubu kuat UMNO di Seri Setia Selangor pada 2008, saya telah bertanding di sana dan sekali lagi di kubu UMNO di Setiawangsa Kuala Lumpur pada 2018 untuk kerusi parlimen. Ketika mana saudara Anwar Ibrahim menggerakkan kempen Black 505 kerana protes kepada keputusan pilihan raya umum 2013. Saya sebagai anak muda pada waktu itu tidak lari dari mengambil tanggungjawab dan telah naik turun mahkamah selama 5 tahun kerana kes tersebut. Ketika mana saudara Anwar dipenjarakan sekali lagi pada tahun 2015. Kami Angkatan Muda Keadilan, saya merupakan ketua pada waktu itu, telah menghimpunkan parti-parti lain dan juga kumpulan-kumpulan NGO anak muda untuk memprotes tiap-tiap minggu dalam kempen Kita Lawan. Hingga akhirnya saya ditahan di dalam lock-up selama 3 hari. Pada masa yang sama, saya percaya anggota-anggota parti boleh menilai komitmen saya kepada akar umbi parti jelas. Saya memberi tumpuan khusus kepada negeri-negeri pembangkang, negeri-negeri kawasan Melayu yang dilihat sebagai cabaran besar kepada parti kita. Saya pernah mengikut tanggungjawab sebagai pengerusi keadilan negeri Kelantan dan Terengganu. Saya juga sering menekankan peranan Borneo supaya kita dapat memastikan parti kita benar-benar berfungsi sebagai parti pelbagai kaum nasional.